amanah dia tanggung tu berat. Bukan seronok sembang kutuk orang saja. Tak terlepas amanah kamu hanya sekadar membaca ucapan yang disediakan oleh orang lain. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya cobaan. Masih ada waktu untuk Menteri Besar Kedah. Sempat Sempat. Kalau dia mau berlaku jujur terhadap diri dia, amanah dia tanggung tu berat. Bukan seronok sembang kutuk orang saja. Tak terlepas amanah kamu hanya sekadar membaca ucapan yang disediakan oleh orang lain. Amanah politik, amanah menguruskan negeri, amanah menguruskan GLC. Sangat bersetuju mana-mana anggota eksekutif mana-mana kerajaan, baik MB, Timbalan Menteri Besar, Exco, diharamkan memegang jawatan dalam GLC. Hanya boleh sekadar GLIC yang saya sebut tadi. Ada beza ya. GLC jangan, haram. Bukan haram dari segi agama, tapi diharamkan tu. Tidak dibenarkan sama sekali. GLIC ya, kerana hang memegang amanah sebagai pengurus eksekutif negeri. Ataupun yang mana agensi-agensi yang di bawah undang-undang tubuh dia kena pegang. Itu lain ya. GLC haram.